Awak nak tahu satu benda tak? Ha? Awak nak tahu kau, tak mau tahu kau. Kena ambil tahu juga benda ni pasal benda ni penting dalam hidup saya. Apa? Ni pertama kali saya jejak kaki dekat Langkawi ni. Dia tegak tengah-tengah sikit. Awak? Dia kena langgar. Memang kena langgar. Kena langgar apa? Tak mau tolong ke? Tak. Awak cakap first time datang Langkawi. Serius lah awak tak pernah datang Langkawi. Menipu. Kampung awak kat Kedah, takkan tak pernah datang sini? Nak bohong buat apa? Lainlah kalau bohong terus dapat awak. Macam tu hari-hari saya nak bohong. Ni, saya ni nak ajak Kak Tun. Kak Tun tu busy menjahit. Nak ajak abah saya pula tu lah. Dah tua-tua ni. Ajak pergi mana pun tak mau. Ajak pergi warung kat apa janda laju pula. Betul. Tak, sekarang ni awak tak ada kawan. Tak boleh pergi dengan kawan ke? Kawan? Kawan. Kawan saya tak ramai. Tak pasal apa. Ambil selek. Okey lah ni. Awak kena bawa saya jalan-jalan dekat Langkawi ni boleh? Hello. Awak ingat saya datang sini nak layan awak jalan-jalan ke? Saya datang sini nak siapkan manuskrip saya tau. Faham? Ni, hello tadi Ni hello, kita baru sampai tau. Agak-agak lah terus sampai nak buat kerja. Peninglah kepala otak. Otak ni kena rest tau. Kadang-kadang kita sampai, kita kena pergi jalan-jalan dulu. Healing dulu. Santai-santai dulu. Boleh? Tak boleh. Pasal apa pula tak boleh? Tak boleh lah sebab kalau saya balik sini selalunya pun memang saya tak jalan. Datang sini memang untuk buat manuskrip. Awak main sini tak pernah jalan-jalan? Langsung? It's okay. Abang Amir ada. Saya ada kat sini, saya akan teman awak jalan-jalan dekat Langkawi ni. Tapi hari tadi comel. Cuti pertama kita kat sini. Saya tak sabarlah. Lepas kita kahwin nanti, saya akan bawa awak jalan merata. Berpegangan tangan. Peluk-peluk. Rasa macam macam tu lah. Macam apa? Cakap lagi. Peluk. Dah kahwin mestilah nak peluk. Ambil gambar sama-sama. Ini kalau kena ni sekarang, benjol kepala macam jendol tu. Dah kahwin takkan tak boleh ambil gambar. Peluk-peluk. Tak payah cerita pasal kahwin lah. Tak mau kahwin kau? Tak! Ya, kau tak mau kahwin. Okey. Yo, kita duduk dekat sini boleh tak? Jom kita duduk kat dalam lah. Alah, kat dalam tu tak best. Saya dekat luar nampak sunset. Jom. Okey, sayang. Dekat sinilah. Okey. Okey. Sini boleh. After you. Okey. Ya. Matahari dah terbenam dah. Wow. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa? Salah. Ya, Abah. Awal nak balik hari ni? Awal punya maghrib. Balik. Dekat-dekat sana dengan Mak Pa. Biarlah nak duduk dekat dengan Mak Pa pun. Balik maghrib dulu. Lagi lepas maghrib, sambung. Berdating lagi. Dating apanya? Tak ada Mak Pa. Ni, Yana kena bawa pelancong ni jalan-jalan Langkawi. Lah, lebih kurang macam tu lah. Janji keluar jalan sama-sama macam tu. Ni, Papa. Buat apa malam ni? Jom kita pergi pantai Ceneang. Ish. Pantai apa? Tu, member kampung panggil Ceneang. Ni tengok orang main api pusing tu. Tak kuasa lah Mak Abah nak pergi kat tempat orang muda tu. Bising, ramai orang, muzik dia kuat sangat tak nak. Saya tengok Mak Pa tak ada lah tua mana. Elok lagi ya. Ni Mak Pa. Jom lah. Mana tahu jumpa jodoh Mak Saleh kat mana. Tak payah layan dia, Mak Pa. Mak Pa, Yana nak rehat, nak masuk bilik renggang-renggangkan. Badan Mela nak keluar lagi. Boleh? Yelah, nanti Mak Pa siapkan makan. Tak payah. Kita nak makan kat luar. Jangan lambat, Oh, bercakap sambil duduk tadi. Patut lemak pendek. Jangan lambat. Senang. Siapa yang lambat selama ni? Apa? Bye. Ni, siapa yang lambat Selama ni saya yang tunggu awak tahu awak yang lambat. Aduh. Shut up. Suruh diam pula. Awak betul yang patut diam. Sana.
Hello. Kau okey tak ni? Kau diam je. Ke kau dah boleh handle Haji Fakar tu? Aku bolehlah handle dia. Aku ikut je lah apa yang kau suruh. Okey, bagus. Sekarang ni kau jangan bagi Haji Fakar tu lebih-lebih dengan kau tau. Kita nak pakai dia tu lama tau misi kita. Okeylah. Haji Fakar dah sampai dah ni. Bye. Rin. Kau ni boleh handle tak Haji Fakar? Kan jadi apa-apa kau salahkan aku. Sekejap je. Ya. You okey ke? Okey? Okey. Why? Tak ada apa. Okey je. Claire. Lan. Zailan kan? Kau ingat aku tak? Sorry bro. Siapa Aku Fatah lah. Dulu aku pernah kerja dengan Ayana Publication. Fatah editor? Bukan editor. Aku junior editor je. Aku tak kerja lama pun kat sana. Kau masih kerja dengan si buffet tu ke? Aku dah 6 tahun kerja dengan diorang. Okeylah. Kerja sana okey, suasana dia, kebajikan pun terjaga, gaji pun sedap. Itulah saya nak henti tu. Kau masih kerja lagi ke dengan Ayana tu? Tapi baguslah kau. Kau boleh tahan dengan perangai Ayana tu. Kalau aku tak sanggup. Kenapa kau cakap macam tu? Awan pagi menemaniku dan langit seakan semakin membiru, seperti alam pun turut setuju denganku. Sambil berpegangkan laciku, sambil itu juga I'll be texting you. Ku ingin tahu segalanya tentangmu. Hello sayang, buat apa? Sayang ini sedang kerja, macam aku tak ada kerja. Kerja on, I still have time for you, still have masa untuk you. Cuba kau ceritakan aku. Mana orang yang salah yang mengaku dia buat salah? Tak ada. Sama juga dengan staf-staf lama Ayana yang kena buang. Sebab apa? Sebab dia buat kesalahan berulang-ulang kali. Benda yang sama kot. Ni, tak kisahlah buat salah ke, nak berhentikan orang kerja ke. Yang dia nak maki hamun orang tu kenapa? Ha? Betul? Maknanya Ayana belum jumpa lagi buku dengan ruas dia. Dekat tempat kerja kau ada nak pakai translator ke, proofreader freelance ke? Kau kan senior editor. Ha? Takkan gaji kau kat sana tak cukup? Bukan tak cukup. Anak aku
Dia sakit, dia ada kat hospital sekarang. Jadi aku nak settlekan semua bil-bil hospital tu. Kau faham dia lah swasta kan. Jadi ini sebagai backup aku lah. Oh. Okeylah. Tapi rasanya hari tu diorang kata diorang nak pakai freelance kot. Nanti aku tanya diorang, kalau ada, aku beritahu kau. Cepatlah buka. Sabarlah. Ni. Lagi masuk. Nak basuh kaki. Lepas siap apa semua tu. Ni, nak pergi mana? Sembang dulu. Ni, takkan nak masuk dah. Ni, lagi masuk, mandi, rehat. Boleh? Hari ni tak payah buat kerja. Anggap malam ni malam cuti awak. Okey. Ni. Oh, muka kalut lah. Nak pergi mana? Lagi basuh kaki. Tak pergilah basuh kaki. Tak pergi pun boleh. Ni, esok saya nak ajak awak pergi jalan-jalan. Ni. Awak ni kenapa? What? Saya kena gunakan masa saya dekat Langkawi ni untuk siapkan manuskrip novel baru saya. Bukan layan awak pergi jalan-jalan. Sekian, terima kasih. Ni, siapa? Subhanallah. Okay. Kita ada seminggu kat sini. Seminggu maknanya 7 hari. Tengok ni, 7 hari. Okey. 5 hari tu buatlah kerja awak nak buat. Alah, 2 hari je kita pergi jalan-jalan. 2 hari je. Lagi sikit. Okey. 5 hari buat kerja. 2 hari jalan-jalan. Salah kan? Okey, macam ni. Mulai hari ni, saya akan angkat level saya ni pergi jadi PA awak. Pasal jodoh-jodoh awak semua, biar saya yang atur kat Langkawi ni lah. Untuk Langkawi saja. Boleh? Awak gelak pasal apa? Ha? Dia sendiri pun tak teratur. Salah lagi. Selamat pagi. Dah baiklah tu. Mana ada gaduh-gaduh. Aku je yang fikir bukan-bukan. Delulu. Okey, disebabkan hari ni mood aku baik, mood aku ceria. Tengah hari nanti aku nak belanja kau makan. Oh ya? Alhamdulillah. Nak makan apa Cik Adik. Aku offer nak belanja makan je tau. Bukan suruh kau pilih nak makan apa. Yelah, aku tak kisahlah asalkan makanan. Cuba nanti. Okey, selamat bekerja. Dia ni bau ni. Dah tahu dah kita nasi goreng ni sedap. Oi, telur goreng lagi. Jana. Nak jalan ke mana je hari ni? Ni. Wish, banyaknya tempat dia nak pergi. Alah, Mak Pa. Mel ni, semua hidup Mel tak pernah langsung jejak kaki Mel Langkawi ni. Nasib Mel duduk kat KL tau, kerja kat sana. Kalau tidak, memang duduk kat kampung lah. Ni bolehlah rasa ulang alik. Alustaq, KL. Alustaq, KL. Awak jangan berangan ya, awak dapat pergi semua tempat tu. Ingat saya balik sini, nak bercuti ke? Dalam hidup kita ni, kita kena berharap. Kita kena berangan. Berangan nak pergi sana. Berangan nak pergi situ. Berangan nak kahwin dengan awak. Kita kena ada angan-angan. Betul tak, Mak Pa? Mak Pa senyum. Mak Pa tengoklah dia ni. Mak Pa dah tengok dah hari-hari dia tengoklah ni. Tak jemu kan Mak Pa tengok saya? Tak apalah, Yana. Bawa je lah tempat mana dia nak pergi. Sekadar yang Yana mampu. Janji dia dapat tengok Langkawi. Oh, backup. Backup lah. It depends on my mood. Mood tu letak tepi dulu. Yang penting kita pergi. Awak kena ingat Awak janji dengan saya nak bawa saya jalan-jalan. Janji, tetap janji. Apa? Masa saya janji dengan awak tu, sebab saya tak sampai mood lagi nak menulis. Dia dah kira janji. Janji tetap janji. Okey tak okey? Mood tu letak tepi dulu. Nah, ni sini. Amboi, Mak Pa. Setengah dah nasi habis. Oh boy, dah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa razaqna. Amin.
Ina, tengah hari ni aku nak belanja hang makan yang sedap-sedap. Nak makan apa, hang beritahu je dekat aku. Uish, teruk betul angang kau ni, Zarina. Ui, Zarina. Lemon pula. Hello, Mami. Hei, mana pergi anak Mami ni? Senyap je 2-3 hari ni. Yana sihat tak? Mami, Yana kat Langkawi semalam sampai. Yana sihat, Alhamdulillah. Selalunya kalau Yana pergi Langkawi, mesti Yana nak siapkan manuskrip tu. Macam mana, dah siap dah? Nak tak nak Yana kena siapkan cepat juga, Mami. Ni, Yana dengan Pak Man ke tu? Pak Man ada, macam biasalah pergi ambil orang. Mak Pak kat depan kot. Lepas tu ni, Rosie tak jadi balik. Sebab dia ada exam. Lepas tu kalau Yana dengan Amir nak keluar, nanti Pak Man datang ambil. Apa Yana cakap tadi? Yana dengan Amir kalau nak keluar nanti, Pak Man datang ambil. Amir? Apa dia pula Amir? Yana cakap kalau Yana nak keluar, Pak Man datang ambil. Ambil kan dekat je ambil sebenarnya, Mami. Selama Yana dekat Langkawi tu, Mami tak pernah pun dengar Yana jalan-jalan. Ya Allah, banyaknya kerja. Ya Allah, macam nak pecah kepala, Mami. Nanti Yana telefon balik. Okey, Mami? Okeylah. Bye. Kimi, bye. Love you. Nak menipu, kan tak pernah menipu. Macam inilah jadi dia. Kantoi. Awak nak tidur lah. Alamak, aku tak ada make up ni. Kejap. Ya, kejap. Ya, kejap. Yang penting mandi dulu, tak mandi. Hei. Janjat boy. Tak siap lagi ke? Baru bangun tidur ya? Taklah. I rasa kan hari ni I nak me time lah, boleh lah. Me time? Tapi I rasa I nak me and you time. Tapi kan hari ni I nak pergi spa, lepas tu I nak urut badan I langur-langur lah, sakit. Oh no, sian. Oh, you nak pergi spa Okey, fine. Boleh. I know of this. Tapi I ikut sekali lah. Kita urut sama-sama, side by side. Wow. Okey, kalau macam tu boleh. You tunggu kejap, I siap-siap. Okey, see you. Okey, bye. Tunggu tau. Dia berjalan. Bapa? Jin? Alah. Kalau bukan mak pah buat, siapa nak buat? Bapa ni. Saya nak tanya sikit. Apa Yana ada bagi tahu? Kata mak pah duduk dengan Rosie .
Mana dia? Oh, Rozi. Dia tu masih belajar kat UiTM. Ni pun tak lama lagi dia dah nak periksa. Tu yang dia tak boleh balik. Jadinya tinggal lah mak pas seorang. Oh. Amir, boleh tak mak pas nak tanya sikit? Nak tanya sikit. Ni, tak payah tanya sikit. Kalau dengan Mel kena tanya banyak sikit. Tak. Ni Amir dah lama ke kenal dengan Yana? Hehehe, Mel dah agak dah. Mesti Mak Pah nak resipnya. Daripada kami sampai, tengok muka Mak Pah ni macam seronok aja. Tak ada lah lama mana. Dalam 2 bulan. Lagipun Mel praktikal dekat syarikat Yana. Oh. Apa ni? Amir ni umur berapa? Umur? Kalau tengok muka ni, 25 tahun. Beza 12 tahun dengan Yana. Oh. Alah, perbezaan umur tu bukan soalnya. Yang penting Amir dengan Yana tu serasi. Mak Pah tengok macam pinang di belah dua. Amboi, pandai dah. Kalau saya pula macam pipik dengan enggang. Bak kata orang, macam langit dengan bumi. Tu kata orang. Yang nak hidup sama tu kamu berdua. Yana tu kan, dia dulu pernah hidup kecewa sangat. Amir kalau nak dengan Yana, Amir kena banyak bersabar. Banyak betul ansur dengan dia tu. InsyaAllah. Dia lagi. Hello Zailan. Kau tak bosan ke balik-balik nak call aku? Kau dah kenapa? Aku tahulah apa yang aku nak buat. Aku penat tahu. Balik-balik nak kena update dekat engkau setiap masa. Aku bukan suruh kau hantar update setiap saat. Aku cuma risau je pasal kau sekarang ni. Aku okey je, Lan. Aku penatlah. Aku ni dah macam budak suruhan engkau buat itu, buat ini. Lepas tu aku ni dah macam lembu kena tarik hidung. Aku manalah nak tahu Tante Haji Fakar tu dah buat benda yang tak elok kat kau tapi kau takut nak cerita kat aku tu sebab aku telefon kau. Tanya khabar kau. Aku okey je kat sini. Kalau kau okey, baguslah. Aku tak perlu risau sebab hari tu kau yang beria sangat. Takut gadai maruah lah, maruah tercalar lah, apa benda lah. Tu sebab aku tanya pasal kau. Sebab aku tak nak benda tu berlaku kat kau. Kau dengar sini baik-baik, Aku akan pastikan benda tu tak akan terjadi. Kalau aku dah nampak tanda-tanda macam tu, aku akan sehabis baik elak. Kau jangan risau. Bijak pun kau. Ingat, kau jangan gadai maruah kau. Okey, sekarang ni aku nak kau layan Haji Fakar tu elok-elok. Korang kat sana seminggu kan? Cantik. Kalau macam tu, aku ada kerja dekat sini tapi kau tak perlu risaulah pasal kerja aku tu. Yang penting kau goda orang tua tu betul-betul sampai disediakan duit cukup untuk beli syarikat Ayana. Kau faham? Kejap, aku tak faham. Kenapa kau nak sangat aku ambil alih syarikat tu? It's all about branding, Ring. Nama Ayana Publication tu gah, semua orang kenal. Beribu-ribu buku dia terbitkan, semua laku. Cuba kau bagi tahu aku apa yang buku dia orang terbitkan yang tak laku. Okey. Jadi apa perancangan kau? Cinta itu semakin dalam, mengikat hati yang ku terjerat dalam rahasia abadi. Kita bertemu di sebadi, ku terjerat dalam rahasia abadi. Kita bertemu di sebalik mimpi, aku terus mencari wajah yang dirindui. Cinta itu semakin dalam, mengikat hati yang terpinggirkan, Ku lupa
Padunya hanya adamu. Yeay. You nak pergi mana lagi ni? Nak pergi dekat atas. Ha? Pergi dekat atas. Jom. Jom. Alah. Saya tak jalan. Ingat dia sensor tapi tak gerak lah. Tu. Wah, sana cantik tu pemandangan dia. Tapi I nak pergi atas. Jomlah. Kita naik sikit je ni, tak apa. Alah, tak ada hal lah. I dulu sportman lah. Ya, Jom. okey. Boleh? Boleh. Cantiknya lah. Tempat dah cantik. Pemandangan pun cantik. Jom. Di mana? Ambil gambar. Tak nak lah. Ni, setiap tempat yang kita pergi ada memori tersendiri. Jadi nanti kita boleh tengok balik macam kita boleh throwback tempat mana yang kita boleh pergi. Faham? Ya ke? Orang tak pernah ambil gambar ke apa? Alah, sibuk momen-momen. Buat apa nak kena ingat benda-benda yang lepas? Kita hidup present. Past time tak payah ingat. Bukannya kita nak ingat, contoh, okey. Kalau kita ambil gambar, so nanti kita datang balik kat sini, so kita boleh ingat balik kenangan-kenangan kat sini. Momen kita. Tak nak. Itu yang penting. Dia ni cakap banyak. Jom, ambil gambar. Satu je. Bayarlah. Oh, kena bayar. Sini. Sini lah. Tak nak lah. Tolonglah. Tak ada tolong. Ni dah buka dah pun. Pusing sini. Satu. Tak nak. Ya, pusinglah. Okey. Okey. Stay. Muka macam ni. Thank you. Jom. Sana pun cantik. Baru 2 keping dah cukup. Bayar nanti. Kena bayar. Janganlah tidur. Cantiknya pemandangan dekat Langkawi ni kan? Apalah sangat cantiknya Langkawi ni dibandingkan kecantikan you. Nakal. Sedapnya angin. Hai, percutian paling awesome. Selfie. Ya. Mari. Selfie. Okey. Okey, sekali. 2, 1. Oh, jangan pause dulu tau. Bahaya. Tengok.
Situ ada halang. Ini ada time masak. Tapi itulah kalau masak pun best juga. Ada masakan panas, macam kuih tiaw. Sat. Apa benda awak ni? Awak okey ke tak tiba-tiba penat ni? Dah. Tadi awak kata dekat. Ni kita berjalan berbatu-batu ni bila kita nak sampai? Penat pula. Jom, duduk sana. Tak payah. Awak ni macam-macam lah. Dah lah ajak orang jalan. Lepas ajak orang jalan, dia nak penat pula. Itulah, inilah. Apa awak nak sekarang ni? Okey, fine. Saya telefon Pak Main ambil kita dekat sini sekarang. Tak payah. Okey. Meh, naik ke? Cepat. Saya tak nak lah. Saya tak akan naik motor. Malu naik motor. Hina sangat kan naik motor? Bukan hina. Saya tak pernah naik motor daripada saya kecil. Tak pernah langsung. Saya takut jatuh. Yang awak nak overthinking sangat pasal apa? Jangan risau. Bekas mak rempit dulu. Dulu saya naik motor tayar satu je. Setakat tayar dua motor ni apalah sangat. Dah lah, tak payah cakap banyak. Saya tak nak. Mak rempit bawa lagi bahaya. Saya tak nak lah. Cakap banyak lah, Nanam. Pegang, jangan pegang saya. Rambut. Sentuh pula. Jangan kena kulit. Tak kena kulit pun. Sikit. Tak boleh. Okey. Tak ketat. Dah ketat. Dah nak ketat. Benda ni kerucut kepala lagi. Dah, jom. Hati-hati Depanlah sikit. Habis tu nak duduk kat mana kalau macam ni? Jangan dekat. Jangan kena. Okey. Kalau asal gaya, awak jangan risau. Sit back. Peluk saya. Saya turun. Jangan turun. Janganlah turun. Okey. Pegang besi belakang. Ni nak letak kaki kat mana? Sabar. Ni. Sabar. Jangan belakang. Awak depan. Sabar. Jangan menjerit. Ya Allah. Tengok Samira. Jadi apa dah? Bang. Jangan tarik. Di bawah bila melihatmu gelabah. Beza tau pasir sana dengan pasir sini. Pasal apa pula? Itu sama ya. Tak, macam tu lembut. Yalah. Lembut sangat. Sibuk je ikut. Ikut je lah, tak payah pandang lah. Tak boleh tengok. Tak boleh. Okey, tak apa. Saya tutup mata. Tutup mata, jangan buka.
Okey, Okey. Apa? saya nak jawab something. Jawab. Jawab kan ajak. Jawab. Okey, ajak. Okey, awak sini. Tak nampak. Macam hutan dia nampak kat sini. Memanglah hutan situ. Weh. Sana. Okey. Sana. Oh lah, jelas lah. Sangat. Hello. Saya nak facial ring. Ada sini. Okey, lemon tea. Okey. Ini dessert. Tak nak. Apa? Awak bagi blueberry. Cheese. Okey. Terima kasih. Sepanjang kita kat Langkawi ni, you tak ada shopping apa-apa pun, kan sayang? I tak nak beli apa-apa lah sayang. I cuma nak menikmati pemandangan yang cantik ni. Wow. Malam ni kita keluar jalan-jalan lagi ya. Thank you so much. But now, I tak nak beli apa-apa lagi. I just nak rehat, nak tengok sunset tu. Nah, dah terbenam dah. Okey, kalau macam tu, malam ni I order room service je lah. You nak makan apa? I nak makan ringan-ringan je. Tapi I nak air jus. Jus apple. Okey. Alah, dah tak nampak dah. Alhamdulillah, dapat sini. Weh, tak apa. Minum saya basuh. Mak Pah punya sekali yang dia. Ni. Mak Pah betul-betul gembira tau. Tengok perubahan Yana kat Siti sekarang ni. Jauh sangat dah dari Yana yang sebelum-sebelum ni. Baik. Takkan dengan Mak Pah pun dia karang. Taklah. Yana tu bukannya jenis yang banyak berbual kalau dia kat sini. Dia banyak habiskan masa kat bilik dia je. Tapi sejarah silam yang buat dia jadi macam tu. Tapi kan Mak Pah, Ayana ni ada juga cerita dengan Amir pasal sejarah lama dia. Tapi adalah sikit, tak adalah semua. Oh, baguslah kalau macam tu. Maknanya Yana percayakan Amir. Dah bersepa pula. Oh, tak semudah tu Yana tu dia nak bercerita hal usul asal sejarah hidup dia ke orang. Tapi kan Mak Pah haraplah kalaulah ada jodoh Amir dengan Yana, Amir jagalah dia elok-elok ya. Nak sedara Mak Pah tu. Mak Pah tahu Yana tu pemarah orang dia. Kamu kena banyak bersabar dengan anak saudara Mak Pah tu. Jangan sampai jadi macam Haziq pernah buat kat dia dulu. Mak Pah tak mau tengok Yana tu kecewa lagi. Amir janji dengan Mak Pah. Azri.